Kata mentor saya 3 keadaan sahaja yang membolehkan kita boleh jual emas kita. Apa tu tuan-puan? Yang pertama KKM. KKM ni tuan-puan bukan Kementerian Kesihatan Malaysia. KKM ni adalah yang pertama adalah keuntungan. Keuntungan. Kita nak tukar aset emas kita tu untuk kita tukar kepada aset yang lebih baik. Jadi siapa-siapa nak jual emas dia hari ini, lepas tu dia nak beli rumah kan. Rumah tu dia sewakan. Jadi bulan-bulan dia dapat keuntungan daripada profit daripada sewa tu. Lepas tu kita boleh jual. Kita boleh jual emas kita bila mana kita ada kecemasan. Kecemasan macam mana tu? Kecemasan contohlah kan, semalam tiba-tiba angin taufan kan, tiba-tiba angin taufan, lepas tu atap rumah kita tercabut. Jadi simpanan kita tak ada, kita hanya ada emas sahaja. Jadi tuan-puan bolehlah ambil peluang untuk kita jual. Kita jual emas kita, jual emas kita untuk kita repair lah atap rumah tu. Keadaan yang ketiga bila mana kita boleh jual emas ni adalah matlamat. Bila kita dah capai matlamat kita tuan-puan. Matlamat apa ni? Matlamat kalau simpan untuk pergi umrah kita dah boleh jual. Cik Sofia, saya nak ambil peluang harga emas mahal hari ni kan. Jadi saya nak jual, saya nak pergi tunaikan umrah. Okey, tak ada masalah. Cik Sofia, saya nak jual emas saya ni sebab saya dah nak kahwin, dah capai matlamat, dah jumpa jodoh dan sebagainya. Jadi kita boleh jual emas kita. Itu antara 3 keadaan yang boleh kita jual emas kita